Assalamualaikum young leaders. Hari ni teacher nak share dengan korang kaedah pengiraan bagi nombor yang ada 2 digit. Macam mana nombor 2 digit tu? 10 dengan 50. Tengok nombor 10, 1 digit, 2 digit. Ni nombor 2 digit. Untuk kaedah pengiraan bagi nombor 2 digit ni dia ada 2 kaedah. Satu kaedah congak, satu lagi dalam bentuk lazim. Okey, kita cuba dulu untuk kaedah yang pertama, iaitu kaedah congak. Untuk kaedah congak, soalan yang pertama, 10 tambah 50. First, kita kena kenal pasti kedudukan nombor yang dibelakang. Contohnya nombor 10. Tengok kedudukan di belakang. Untuk nombor 10, kedudukan di belakang ialah nombor kosong. Untuk 50, kedudukan nombor yang di belakang kosong juga. Okey, first tengok dulu nombor di belakang. Kosong dengan kosong. Okey, kita kira dulu untuk nombor yang di belakang. Kosong tambah kosong. Berapa? Kosong tambah kosong? Kosong lah. Yang di belakang ni kan, so kena letak nombor ni di belakang jugalah. Letak kosong dulu. 1 tambah 5. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 5, 6. So tulislah 6. Jadi jawapannya adalah 60. Okey, kita tengok untuk contoh yang kedua. 80 tambah 20. Okey, first kita kenal pasti dulu kedudukan. Untuk kedudukan yang nombor 80 ni, mana nombor di belakang? Kosong. Untuk nombor 20, mana kedudukan di belakang? Kosong juga. Okey, first kita kira lah. Kosong tambah kosong. Berapa? Tulis kosong. Yang kosong pun ni dekat belakang jugalah dulu. Next, baru kita tengok nombor kat depan. 8 tambah 2. 8 tambah 2 berapa? 10. Okey, so tulis nilai 10. So jawapan semua 100. Okey, tengok contoh yang ketiga. 72 tambah 25. Okey. First, macam yang teacher cakap tadi, tengok nombor belakang. Tengok nombor belakang bagi 72, 2. Bagi nombor 25, 5. Okey. 2 tambah 5. So tulis dulu nombor. 2 tambah 5. 7. So tulislah dulu nombor 7. Tulis nombor 7. 7 tambah 2 pula, nombor yang kat depan. 9. So jawapannya ialah 97. Boleh young leaders? Okey, next kita tengok pula kaedah yang kedua dalam bentuk lazim. Ni kena pecahkan. Untuk soalan yang pertama ni 10 tambah 50. First awak kena pecahkan dalam bentuk lazim. Bentuk lazim macam mana? First ambil dulu nombor yang pertama. Okey, tulis 10. Okey, next nombor yang kedua 50. 50 ni dalam kedudukan yang sama dah. First 5. Tulis 5. Kosong. Kosong. Okey, next tengok simbol tambah. Tulis tambah. Okey, buat garis. Turunlah kosong tambah kosong. Kosong. 1 tambah 5, 6. So jawapan dia 60. Okey, kita tengok soalan yang nombor 2. 80 tambah 20. First kita tengok nombor yang pertama. Tulis dulu 80. Tengok ni 80. Tulislah 80. Okey, next nombor yang kedua 20. Tulis 20. Kedudukan mesti sama. 8 dengan 2, 0 dengan 0. Okey, tengok simbol tambah. Okey, letak kat tengah-tengah tambah. Okey, buat garis. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 8 tambah 2, 10. So jawapan dia 100. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. 72 tambah 25. Tulislah dulu nombor yang pertama. 72. Okey, bawa turun pula 25. Ni 2. Letak bawah nombor 7. 5. Letak bawah nombor 2. Simbol apa? Tambah. So kenalah tambah. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. So jawapannya 97. Boleh young leaders? Okey, so inilah kaedah yang pertama dengan kaedah yang kedua. So that's all for today. Thank you young leaders.